Assalamualaikum guys. Salam PKP 2.0. Anda bersama saya sekali lagi, Pilot One di Pilot One Channel. Okey, untuk PKP 2.0 ni, okey, apa perasaan anda? Macam Pilot One macam biasalah, sedih, macam hilang sikit punca pendapatan. Yang mana Pilot One buat Grab untuk masa PKP ni, tapi tak ada orang. Untuk anda pula macam mana? Apa perasaan anda PKP 2.0? Okey, jangan lupa untuk komen kat bawah tu. Okey, untuk PKP 2.0 ni, Pilot One berhasrat nak membantulah barisan frontliner kita ni, iaitu orang yang mereka yang menjaga SJR, anggota-anggota polis, tentera, ATM, rela, apa semua tu, yang mana menjaga keselamatan, keselamatan rakyat apa semua. Kita nak try buat perhargaan untuk mereka lah. Perhargaan dia macam ni. Ni, Pilot One nak bagi tebu ni. Bukan tebu, tetapi air tebu. Pilot One nak bantu RM1. Mungkin Pilot One tak mampu lah. Tapi macam ni lah, setakat nak belanja air tebu ni mungkin tak ada masalah, insyaAllah. Tebu hitam ni Pilot One tanam sendiri. Jadi tak keluar modal sangat lah kan. Lepas tu Pilot One pun dah ada mesin tebu. Jadi jomlah kita bantu mereka. Dah pergi hantar dekat SJR, mereka yang jaga SJR, dan juga mereka-mereka yang ibarat frontliners ataupun essential service ni. Tabik spring untuk anda. Okey, cakap-cakap juga, jom kita kupas tebu ni. Kalau cakap sampai esok tak sudah kan. Jom. Okey, yang kat belakang tu dah siap kupas sikit dah kan. Macam ni, tebu hitam ni. So kita kupas kulit dia. Lepas ni bawa kita mesin. Penat guys. Bukan senang tau. Nak apa? Isi tebu ataupun bang kulit tebu ni. Kalau jual tebu ni memang dia banyak kerja lah, banyak kerja. Daripada tebang sampailah lepas tebang tu kita apa? Kita buang kulit tebu. Lepas tu nak mesin dia. Lepas mesin kita nak packing dia. Memang banyak kerja guys. Memang banyak kerja. Okey, siap dah. Yang terakhir, lepas ni kita beli mesin dia. Jom. Alhamdulillah, banyak jugalah tebu yang Pilot One dapat. Apa bang kulit ni? Setimba tu kan. Banyak tu. So kita pergi mandi wajib set. Pagi tebu ni mandi wajib sekejap. Nanti kita mesin dia ni. Guna mesin ni. Mesin lama Pilot One ni. Okey, baik guys. Okey, kita tadi dah isi tebu ataupun kita dah buang kulit dia. Sekarang masa untuk kita mesin tebu ni. Lepas tu kita akan bungkus. Jom kita mesin. Kita ambil mesin Mata dah ready. Okey, baik. Ini adalah hasilnya air tebu tadi yang kita mesin tadi. Packing air tebu ni kita akan orang kata apa? Kita bagi packing semua sikit. Air tebu original. Tu. Sekejap lagi kita bubuk ais. Alhamdulillah, inilah apa kata air tebu yang kita akan bagi pada abang-abang frontliner kita. Okey, jom siap dah. Kita ada straw, kita ada air tebu, lebih kurang dalam 40 bungkus ni. Kita pergi hantar tu, sejuk-sejuk je. Okey guys, dah settle lah tadi. Kita mesin tebu tu kan. Sekarang kita nak pergi hantar lah dekat mana yang ada SJR. Jom. Kalau kita tengok kat depan kita ni pun awan masih mendung lagi. Kat depan tu nampak macam nak hujan lagi tu. Tapi tak apa. Niat kita tu insyaAllah akan dipermudahkan. Kalau boleh hantar pakai drone tu syok tu kan. Atas elak tu, nampak tak drone tu.
hantar kat abang-abang anggota polis, anggota tentera, ataupun abang-abang JPAM kita dan juga rela yang mana bertugas di SJR tu. Tapi tak seronok lah kan, tak seronok. Lebih baik kita hantar sendirilah, hantar by hand, insyaAllah. Baik, semoga dipermudahkan urusan Pilot One hari ni. Amin. Ok guys, sebelum kita ke SJR yang berdekatan, Pilot One dah berniat sebenarnya air tebu tadi, yang mana Pilot One buat tadi. Ok, Pilot One nak hantar ke surau. Surau untuk, mungkin ada yang ahli-ahli surau nak buka puasa. Ok baik, kita akan hantar dekat tepi kita ni, yang ada kemah ni ada surau. InsyaAllah lagi ada geng-geng nak buka puasa ke apa kan. Kita hantar api lah lagi. Tapi kita hantar dekat dia punya rumah AJK dah, salah seorang rumah AJK insyaAllah. Ok baik, kita dah nak sampai dah dekat tu rumah apa ni, salah seorang AJK masjid ataupun AJK surau ni. Ok, jadi kita akan hantar kat dia lah insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, sekarang kita hantar ni lah, apa yang air tebu ni dekat rumah salah seorang AJK ni. Tadi janji dah. Ada orang datang. Ada orang datang. Terima kasih. Sama-sama. Ayat ketum. Ayat ketum. Naiknya lah tu itu. Air tebu. Okey, settle dah. Settle dah. Jom. Okey, dah siap dah. Apa orang kata niat ataupun janji Pilot One. Kita terus mencari tempat SJR untuk kita bagi kepada abang-abang frontliners. Okey, baik, jom. Kita terus ke SJR yang pertama. Okey, insyaAllah. Sebenarnya dekat sini dia ada dua SJR. Satu dekat dengan kepala batas. Okey, kalau anda dapat lihat dekat depan kita ni, dekat depan kita tu ada SJR di sebelah kanan. Tu nanti kita akan singgah di sinilah insyaAllah. Okey, nanti kita akan singgah di sini dekat SJR tu, apa semua. InsyaAllah semoga dipermudahkan lah. Apa saya dah ada bekalan sikit tak? Boleh. Boleh. So dia buat kemah tepi tu. kemah tepi tu lah. Okey baik. So ada ayam apa roti sikit insyaAllah. Boleh. Baik. Okey, alhamdulillah. Kita dapat ni, kita nak hantar sat ayam apa semua dekat abang kita. Alhamdulillah dia bagi laluan. Okey, kita hantar kat sini insyaAllah. Kat SJR kita ni. Masuk parking lah elok, tak kira masalah kan. Okey, baik. Okey, kita akan hantar dekat anggota ni dulu.
Mau minum tak? Ha? Air tebu. Minum. Minum, alhamdulillah. Berapa ni? 3. Ini dah 3 ni. 3 baik. Tak ambil straw dulu. 3. Berjujur ya Ha? Buat sendiri. Banyak ni. Dari tebu apa, ada lah rezeki tu lebih rezeki. Orang kata tebu daripada patah-patah kita ambil kan. Boleh bayar juga. Oh, boleh bayar tak? Nak minum rezeki boleh. Oh. Okey, roti ada. Itu nak. Salam ni. Ya. Ya. Baik. Ke depan ada lagi? Ke depan ah? Oh, ada. Oh, tepi nak? Tembok. Oh, ada. Okey, baik. Kita pergi kat SDR ni pula untuk hantar bekalan kan. Alah, kuning-kuning lah. 7 lah. 7, okey baik. Saya bagi straw 7. Sorry bang, tak ada plastik. Lalat menek ni kan. Okey, straw 7 je lah. Air tebu minum, boleh? Sebab air tebu, sebab kita mesin tebu ni special. 4 2 3. Okey, tak ada roti sikit. Nah, abang ambil lah roti ni. Beda-beda makan. Okey baik. Okey lah, baik. Jumpa lagi. Okey, siap dah SJR yang pertama. Tapi dua tempat. So kita pergi ke SJR yang kedua. Kita bagi kat abang-abang kita, insya-Allah. Abang-abang tentera, polis. Jadi tengok mereka memang orang kata mereka pun happy lah kan. Alhamdulillah rezeki mereka. Okey baik. Kita hampir sampai ke SJR yang kedua ni. Okey baik. Nah, tapi kita masuk sini je kot. Terus ke depan ni senang. Assalamualaikum cik. Saya nak hantar, ada makanan sikit nak hantar kat sini. Boleh ke? Boleh noh. Baik, alhamdulillah. Ada ayam sikit. Buat air tebu. Air tebu. Sekarang ni. Banyak tadi. Rebut, banyak kembang. Jadi daripada sini kita ambil berapa? Berapa bang? 2. Nak bagi semua, tak apa. 3, 4, 5, 6. Kau pada dalam nenek je ni. Apa tak kaya? 6, 7, 8. Gitu. Tak apa lah ni. Nah, buku ni. Sekali roti. Sini roti kita bagi insya-Allah. Go. Cukup ni, cukup 8. Cukup lah. Tak ada lagi. Ni straw ada straw. Ambil straw. Rezeki di kunci sama. Okey. Nanti sama insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Settle lah. Kita boleh hantar SJR. Jom kita pergi ke tempat lain pula. Sebenarnya geng-geng frontliner ni amat menghargai agak orang kata keprihatinan masyarakat kita kan. Orang kata buat baik ni tak rugi sebenarnya, insya-Allah kan. Ada rezeki kita kongsi bersama, tak banyak sedikit. Okey, next kita nak pergi ke kat mana? Tempat ni ada nak boleh masuk tau. Pun salah satu orang kata yang patut kita hargai sebenarnya kan. Itulah. Nak masuk ke pintu sana tak boleh. Jadi kita masuk ke pintu ni kat depan ni, insya-Allah. Semoga dipermudahkan kem tentera ni. Jom kita pergi, insya-Allah.
kita ada rezeki yang kita nak kongsi bersama. Ada roti ngayak. Tadi saya dah hantar ke SJR, 2 SJR. So ada lebih. Saya ingat nak hantar ke sini. Ada berapa orang? Oh, boleh, tak ada salah. Yang depan je lah, jangan semua. Rangka tak cukup lagi. Tengok dia jaga depan lah, sentri kan. Ya tuan, maaf ganggu. Ada rezeki nak dikongsi sikit lah. Tadi dah. Itulah saya buat air temu. Tadi saya hantar ke jam. Tu ada lebih lagi. Kita tengok tadi geng-geng saya juga. Boleh. Ada berapa orang? Ini ya, 24. 24 masa yang depan ni. 24 orang. Sekali dengan api ya. Duduk dalam tu 24 orang. 24 orang? Kan. Apa yang enam berapa? 14. Okey, ada rezeki insya-Allah. Mai. Sekejap kan. Sama-sama. Okey, cukup. Pergilah extra 2 lagi. Okey bang. Ni rezeki baik. Mudah-mudahan. Berapa? Amin insya-Allah. Tak ada apa. Orang kata rezeki PKP hanya itulah. Okey, baik. Okey tuan. Masih. Okey, baik. Okey, alhamdulillah settle dah. Settle dah air tebu kita. Sampai kat last tadi kat camp tadi. Saja pilot one orang kata bagilah lebih sikit kan. Bagi lebih sikit untuk yang anggota-anggota dalam tu. Anggota-anggota ATM kita yang telah banyak orang kata bersusah payah demi rakyat, dan juga anggota polis yang mana bersusah payah menjaga kesejahteraan rakyat di musim PKP 2.0 ni. Okey, hanya itulah yang pilot one dapat bantu. Sedikit sebanyak kan, biasalah. Sebab orang kata modal tak banyak, jadi kita guna apa yang ada je lah. Tujuan pilot one buat benda ni pun bukan untuk apa orang kata menunjuk-nunjuk atau tak. Cuma sekadar untuk kesedaran masyarakat. Kadang-kadang dia nak bagi, dia takut. Nak bagi dekat anggota tu dia takut sangat. Tak tahu kenapa. Kan jumpa SJR takut kan. Macam buat salah kan. Padahal kalau tak ada apa, tak ada masalah, insya-Allah. Kan just nak bagi saja. Walaupun kita ada cucuk kodok ke, cucuk pisang ke, RM1, RM2 pun mereka hargai, insya-Allah. Kan. Alhamdulillah, kita doakan semoga kita semua orang kata di bawah lindungannya, kita semua selamat daripada penyakit. Amin kan. Dan kita semua dimurahkan rezeki semua. Okay, bye guys. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Next video. Jangan lupa untuk subscribe. Okay, jangan lupa untuk like dan juga jangan lupa untuk share video pilot one ni. Okay, semoga kita semua beroleh kejayaan. Amin.